Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Perujian membaca Berzanji Peringkat Negeri Johor tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Miladiah pada hari ini dimulakan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan peserta pertama. Peserta akan memperdengarkan bacaan Rawi 10 dan seterusnya membawa maqamat taranum sikah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة نستورا راهب نصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوارف وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل ثم قال لميسرة أفي
فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وقال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أضلاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Soalan kefahaman dalam Murawi yang kelima, pengarang menceritakan tentang 6 keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa dilahirkan. Sila sebutkan 3 sahaja keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam semasa dilahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semasa baginda lahir, kedua tangan baginda melekap ke bumi dan kepalanya mendongak ke langit. Nabi Muhammad SAW juga semasa lahir semerbak wangi dengan keadaan semerbak wangi dan keadaan tali pusatnya telah putus, juga telah dikhatankan, dan sebahagian ulama juga mengatakan Nabi Muhammad SAW dihatakan pada hari ke-7 oleh datuknya. Allah ibarik fik. Jawapan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi kita telah sama-sama menyaksikan persembahan bacaan daripada peserta pertama, Saudara Muhammad Fahmi bin Ismail yang mewakili daerah Batu Pahat. Majlis merakamkan ucapan tahniah dan syabas atas bacaan yang telah diperdengarkan.